Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kuliah yang terakhir kita bincang pasal kesan daripada jihad. Yang kita sebut kesan daripadanya adanya orang-orang tawanan, adanya harta rampasan pegang di ghanimah ataupun faid. Kita bincang pasal pembahagian yang syarak tetapkan untuk dibahagi harta rampasan pegang. Tentulah tidak lengkap kalau kitab fiqh kita ataupun dalam Islam tidak nak bercakap pasal gencatan senjata. Ikuran daripada peperangan, perang fisabilillah yang memang relevan selama-lamanya. Peperangan akan terus wujud dan berlaku sampai hari kiamat. Malah hari kiamat pun menunjukkan ada peperangan besar yang akan berlaku. Dia katakan panarun tahsyurun nasa minal masyriq ilal maghrib. Api yang akan membakar bumi dan lautan. Quran confirm. Wa idal biharu sujirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Bila laut menjadi api, al-bihar laut, sujirat api akan membakar lautan. Mungkin membayangkan peperangan nuklear tak apa ke zaman. Atas itulah maka tajuk yang disebut sebagai gencatan senjata, istilah syaraknya hudnah, mesti menjadi tajuk yang berikutan dengan kesan daripada peperangan. Nak berhenti berperang, nak teruskan berperang, atau nak minta cuti sekejap, ceasefire, damai seketika, damai semusim, damai setahun. Syarak bercakap, syarak menyebutkan berapa lama yang boleh kita berdamai. Berdamai boleh, berapa minimum masa yang boleh berdamai, berapa masa maksimum yang kita boleh berdamai, dan apa nak berlaku ketika perdamaian itu juga berlaku perang. Kesemua ini tajuk-tajuk yang memang ada dalam kitab-kitab fiqh Islam, terutama kitab fiqh yang sedang kita baca, Al-Fiqhul Haji, gencatan senjata dan memohon perlindungan. Ada dua tajuk situ, gencatan senjata. Yang kedua, tidak berlaku gencatan senjata, tapi berlaku musuh kafir harbi lagi masuk dalam negara Islam. Dia minta keamanan untuk diri dia. Atau satu kumpulan lagi masuk dari Islam, minta keamanan. Bolehkah tidak? Dan apa hukumnya? Semuanya telah ada, telah wujud dalam Islam begitu kemas dan begitu rapi. Semuanya ada asas daripada Al-Quranul Karim dan daripada Sunnah An-Nabawiyah. Takrif hadan hudnah dinamakan sebagai muwada'ah ataupun muwada'ah ataupun musalamah. Apa tajuk pun, semuanya merujuk kepada memohon berhenti sekejap peperangan kerana ada kepentingan, ada maslahat kedua belah pihak.
Dia dikatakan hadanah, kata ternyata menurut istilah syarak ialah perjanjian dengan orang kafir yang boleh diperangi dalam kitab untuk menghentikan peperangan dalam tempoh tertentu. Berlaku dan Quran menyebut bara'atun minallahi wa rasulih ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Bara'ah minallah, Allah melepaskan diri daripada orang musyrikin yang telah kamu berikan kepada mereka muahadah, perjanjian damai buat seketika. Ditutup ataupun dikemas dengan ayat wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Itu ayat ada asas yang cukup kuat. Wa in janahu lisalmi, kalau orang kafir itu cenderung mahu memohon perdamaian denganmu, janahu, mereka hendak sungguh-sungguh lisalmi, bagi keselamatan hukum Quran, fajnahlah, terima cadangan perdamaian. Tawakkal 'ala Allah, kamu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal Islam sebagai awalnya menganjurkan keamanan. Islam agama sejahtera, agama yang menyuruh kepada kedamaian. Dua perkataan yang dihidupkan dalam Nabi dengan surat dihantarkan kepada seluruh bangsa-bangsa dunia pada ketika itu, aslim, taslam, Islamlah kamu akan selamat. Kerana itu dalam peperangan bukan kita yang memulakan. Dalam seluruh peperangan mereka yang memulakan. Saya sebut dulu dalam mukadimah, 13 tahun kita menderita di Makkah. Musyrikin lakukan berbagai perkara atas umat Islam, termasuk membunuh, merampas, merobol. Tapi Allah tidak izinkan membalas. Wa tawakkal 'ala Allah, kamu serahlah kepada Allah dengan banyak bersabar. 13 tahun siapa tak boleh lawan. Akhirnya barulah uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan, baru Allah izinkan kepada orang-orang yang dibunuh mereka, bi annahum zulimu, sah dan sabit umat Islam dizalimi. Berapa lama sampai Nabi pun macam nak bunuh, sah Nabi nak dibunuh. Wa makaru wa makarullah, mereka merancang yang jahat, Allah merancang yang baik. Mereka merancang untuk membunuh, Allah merancang sekadar memalukan mereka. Mereka tidak berjaya membunuh Muhammad. Muhammad keluar daripada rumahnya pun dalam keadaan yang bukan sembunyi-sembunyi, keluar depan batang hidung mereka. Tapi siapa pun, waja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ayat 9 surah Yasin. Kami jadikan di antara kamu dengan mereka musuhmu wahai Muhammad saddan, tembok penghadap, invisible, tak nampak, tapi cukup untuk menghalang mereka nampak Nabi Muhammad. Lepas daripada kebungan mereka, takut mereka pandang ke belakang nampak. Wa min khalfihim sadda,
belakang mereka pun ada tutupan, ada sad yang menghalang kamu dengan kekasih kami, dengan Nabi kami. Fa'asyainahum, kami tutupkan semua mata mereka. Fahum la yubsiru, siapa pun tak nampak. So tak malu ke? Dah kepung Muhammad, dia ada dalam rumah ada. Tunggu masa nak menjegang saya, nak datang daripada awal. Terus sampai serang, bunuh. Tunggu sekejap, tunggu koman, biar sampai ke semua sekali gerombolan yang nak bunuh ni. Itu masa yang wa makarullah. Atas itulah maka Islam mementingkan keamanan, tidak berpegang 13 tahun sampai bi'annahum zulimu, la confirm Islam dizalimi. Dan kita menjadi mangsa kezaliman dari dahulu sampai sekarang. Zalim dilakukan oleh mereka sendiri selepas peristiwa 11 September. Yang tidak bersalah dihukum, umat Islam dihukum dengan macam-macam cara. Bukan Arab saja yang kena tuduh, tak Arab pun kena tuduh, orang Pakistan kena tuduh, tangkap, bawa pergi Guantanamo. Guantanamo pusat pertahanan yang paling kejam dalam dunia sekadar yang diketahui oleh manusia. Ditelanjang boker, dilepas anjing lapar, mati, mayat jadi makanan biawak, makanan anjing. Sebab tu maka relevannya hukum pegang itu ada selama-lamanya, kerana zulimu, kekejaman itu berlaku setiap masa, setiap tempat. Sebab dia katakan bila ada perdamaian, ada carangan perdamaian, Allah sebut dah, fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Terima carangan perdamaian, gantung Allah Subhanahu wa taala. Fa in yuridu an yahda'uka, kalau mereka tawaran mereka nak berdamai itu dengan niat mereka yahda'uka, nak tipu kamu, fa in hasbakallah, tak cukupkah Allah yang akan bela kamu? Maknanya itulah Islam. Bukan dia yang memulakan permusuhan, musuh yang memulakan permusuhan. Berlaku peperangan, kalau berlaku permusuhan, mereka yang minta didamaikan. Dia panggilkan hudna, ceasefire. Terima. Kita nakkan perdamaian. Wa tawakkal 'ala Allah, jangan lupa kamu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in yuridu yahda'uka, mereka nak tipu kamu, fa in hasbakallah, tak cukupkah Allah yang akan jaga kamu? Atas itulah maka hudnah, gencatan senjata, berhenti sekejap peperangan, berhenti sekejap, bukan berhenti selama-lamanya. Pasal permusuhan tidak berhenti. Itu macam Quran ingat kita, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud summa alladina asyraku. La tajidanna, pasti kamu akan berjumpa, pasti kamu akan dapati golongan yang paling bermusuh dengan kamu, wahai umat Islam, umat Muhammad. Asyaddan nasi adaw, seteruk-teruk kumpulan manusia yang memusuhi kamu. Allah sebut dengan terang begitu, al-Yahud, orang Yahudi. Tengok sekarang apa yang berlaku di Aqsa, Masjid Al-Aqsa.
dah tahu mengatakan di bawah Masjid Al-Aqsa itu sudah pun ada lubang yang cukup besar yang mereka tebuk, mereka menggali, mereka mencari, mereka yakin ada tabut, suatu kotak besar yang dalamnya yang disebut oleh Quran, fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyah mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Ada satu tabut tung kayu yang kuat, fihi sakinah, dalam tung itu ada sakinah. Sakinah apa dia? Ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kedamaian. Wa baqiyah, ada baki peninggalan. Mataraka alu Musa, peninggalan pekakas-pekakas, mungkin tungkat Nabi Musa dan tungkat Nabi Harun dan keturunan yang lahir daripada titisan Musa dengan Harun ini, tahmiluhul malaikah, pada yang dibawa kepada mereka oleh malaikat. Mereka yakin itu ada Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman ini bangunan yang Sulaiman perintahkan makhluk halus membina istana Nabi Sulaiman. Dia panggil Haikal Sulaiman. Dia pun yakin di bawah serampang dua mata, kalau tidak berjumpa dengan tabut, kalau tak berjumpa dengan Haikal hilang, biar Masjid Aqsa juga hilang, buruk. Besar kemungkinan. Maka sekarang kita nampak, jadi mereka yang membuat, antara mereka yang buat segala-galanya. Namun demikian, Quran tetap memberi laluan. Wa in ahadun minal musyrikin tajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah summa ablighu ma'amanah. Dasar ayat yang kita pegang, kita beramal sampai hari akhir zaman. Apa dia? Wa in ahadun, seandainya ada seorang minal musyrikin, di kalangan musuh kamu, orang musyrik. Ini nombor dua. Tadi yang katakan la tajidanna, yang paling teruk musuh orang kamu al-yahud summal ladina asyraku. Nombor dua, orang-orang yang syirik Allah Subhanahu wa taala akan ada sampai bila-bila. Kalau orang syirik ini pun istajaraka, minta perlindungan denganmu. Asal makna ujrah haji kita belajar dah. Dia bayar harga, bayar duit. Dia bayar duit untuk keamanan dia. Yang penting dia minta keamanan. Allah suruh, dengan tak pergi, dengan tak payah ambil kira apa dalam hati dia, Pak Haji tu terima keamanan, beri perlindungan kepada dia hatta yasma' kalam Allah. Apa gunanya? Mereka boleh mendengarkan ayat-ayat Allah bersama dengan kamu. Di negeri mereka tak dengar langsung Allahu Akbar, tak dengar baca Quran, tak dengar azan. Bila dia dalam negeri Islam, minta keamanan, dia dengar Allahu Akbar, kena beriman. Bertuahlah dia, untunglah dia. Allah tak untung apa-apa. In takfuru fa inna ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau mereka nak terus kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu nak kufur pun kufurlah. Allah tidak rugi apa-apa.
Ghaniyun ankum, Allah maha kaya, tak kurang apa-apa pun. Wa in tashkuru, kalau kalian pilih untuk syukur dan beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yardahu lakum, Allah redha dengan kamu. Tengok dasar Islam bukan sahaja fa'ajiruhu, bagi keadaan keamanan duduk dengan kamu, hatta yasma' kalam Allah, biar dia dengar kalimah-kalimah Allah disebut dengan baca Quran. Berapa ramai sudah orang Islam, orang yang kafir memeluk Islam kerana mendengar kalam Allah. Zaman awal dahulu rakaman sejarah dia dengar umat Islam hanya mendengar Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Keluar suara hati Umar, ma ahsana hadzal kalam wa artaqa, ahada wahyun yuha ala Muhammad. Sedap, manis sungguh, hilwah mana manis, sedap sungguh aku dengar kata-kata itu. Cantik susunan ayatnya. Apakah ini wahyu yang diturunkan kepada Muhammad? Qala bal, adik dia kata, ya. Dengan itu Umar telah Islam. Macam hari ini banyak kata Kate Stephen pun, kalau anda tengok sejarah dia Islam, semata-mata kerana dia hadiahkan sebuah Quran, baca Quran, itulah yang memandu dia kepada Islam. Ribu ratus ribu tu yasma' kalam Allah, perkataan Allah, apa tak indah. Summa ablahu ma'manah, bila habis tempoh kamu berikan keamanan kepada mereka, habis batal, hantar dia balik. Summa ablahu, kamu kena sampaikan dia balik mana, tempat mana yang diperkata aman selepas dia habis perjanjian dengan kamu dalam negeri Islam. Negeri dia, so dia balik negeri dia, hantar dia balik. Begitu baik budi Islam dengan orang yang bukan Islam. Akhlak begitulah yang banyak menawan Islam akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Perbezaan antara kejahatan senjata dan memohon perlindungan ini mudah ya. Kejahatan senjata hanya boleh berlaku di antara negara Islam dengan musyrikin, dengan musuh seluruhnya. Sekongkongnya satu kumpulan besar minta keamanan, minta keberatan kejahatan Islam. Itu baru berlaku yang dipanggilkan kejahatan senjata. Tapi kalau dikatakan sebagai mohon perlindungan, seorang atau dua orang meminta perlindungan, tidak perlu minta dengan kerajaan. Islam memberi ruang untuk memberikan kedamaian kepada orang kafir itu seorang, mana-mana orang Islam. Syarat mana-mana orang Islam, dia berhak tampil mengatakan tak apa, kamu saya beri perlindungan. Dia akan laporkan kepada kerajaan atas dia memberi perlindungan itu sah dan kerajaan protek. Tapi dia dipanggilkan seorang, dipanggil memohon perlindungan. Bolehkah tidak seorang minta perlindungan dengan kerajaan? Boleh. Tapi susah, rutin tak sampai ke situ. Cukup dengan mana-mana orang Islam yang kesihan dekat dia, tak apa, saya akan beri keamanan kepada kamu. Dan dia kena umumkan kepada kawan-kawan dia, si kafir ini dia mendapat perlindungan dengan saya. Itu diterima pakai.
Kalau seorang demi seorang itu perlindungan. Kalau kejayaan dengan kejayaan dengan musuh Islam yang ramai minta perlindungan, itu dipanggil gencatan senjata. Hukum gencatan senjata yang memohon perlindungan. Orang yang memohon itu adalah mesti kafir harbi. Kalau kafir mu'ahad, kafir yang telah pun mendapat janji keamanan, maka tak perlu ulang, cukup dengan yang lama tu. Tapi yang baru, pemohon itu adalah kafir, pemerintah wajib menerimanya. Tengok, banyak hukum boleh kita belajar, walaupun nama peperangan, nama dia Kurnah, nama dia ada hukum. Bila ada hukum tak apa dia, kalau wajib buat dapat pahala, tak buat dosa. Kalau sunat apa dia, kita faham dah. Sunat dibuat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Makruh apa dia, tinggal tu baik, dapat pahala, buat tak dapat dosa. Menerima orang itu ada hukum. Pemerintah wajib menerima, kerana mereka termasuk dalam ayat wa in janahu lisalmi fajnah laha, maka wajib menerimanya. Berapa lama yang boleh kita terima untuk bergencatan senjata tanpa pegang? Selama maksimumnya 10 tahun. 10 tahun tak lebih. Lepas itu terbatal, membuka ruang untuk berperang semula. Kena berperang. Kalau mereka tak mula peperangan, jangan kita mula. Sebab kita lebih banyak langkah defensif, nak tahan maruah, tahan diri, tahan Islam dan sebagainya. Waktu maka Islam letakkan tempoh maksimum yang dibenarkan hanya 10 tahun sahaja. Tak boleh lama sangat. Itu pun bergantung. Macam Nabi buat perjanjian Hudaybiyah 10 tahun, tapi mereka memungkiri janji dalam setahun saja. Lepas berlaku perangan semula, maka Hudnah tadi ini terbatal. Hukum memohon perlindungan, isti'anah, berulang yang tadi itu, atas asal yang sama. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu yasma' kalam Allah summa ablighu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Kalau seorang sahaja pun dari musuh kaum musyrikin memohon kepada kamu perlindungan, hudnah, keselamatan dan sebagainya, terima. Biar mereka dengar kalam Allah. Bila habis tempoh, antar mereka balik ke tempat yang mereka merasa aman. Dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kesihan kepada mereka kerana mereka itu sebenarnya kaum yang tidak mengetahui hakikat Islam. Sebab itu guna kamu terima tadi itu, kamu perkenan kepada mereka, mereka menolak juga Islam, tak memberi iman juga, mereka tanggung sendirilah. Kamu selesai kewajipan kamu. Syarat di atas senjata. Apa syarat-syarat yang boleh kita terima, apa syarat yang tidak boleh kita terima? Satu, mestilah dimaterai oleh pemerintah atau wakil pemerintah. Perdamaian tidak dilakukan oleh individu. Itu tadi ulang balik kita simpulkan, antara syaratnya gencatan senjata hendaklah dipelopori oleh pemerintah, bukan oleh individu. Kalau individu diminta kepada individu, yang minta itu ramai, dia kena bawa kepada pemerintah. Biar pemerintah yang deal, pemerintah yang berikan keamanan. Nombor dua, dengan menerima gencatan senjata, kebaikannya nampak jelas, menguntungkan umat Islam. Kalau misal contohnya kita berperang lama, kita nak habis logistik,
nak habis peralatan perang, habis makanan, habis minuman, tak sampai lagi yang sedang menunggu. Musuh tak tahu macam kita nak habis makanan, sukar berperang dalam keadaan tidak cukup logistik, senjata habis dan sebagainya. Musuh minta genjatan senjata. Maka jelas dengan terima itu umat Islam utuh, maka kena terima. Yang ketiga, jangan lebih menerima udunah itu lebih daripada 10 tahun. Yang keempat, hendaklah orang-orang kafir yang meminta perdamaian itu tidak meletakkan syarat yang bertentangan dengan hukum Islam. Contoh dia nak damai, dia nak bayar harga ganti rugi, dibayar dengan babi. Hantar Nabi dulu, babi duluri. Hantar agak barang-barang 2 drum. Itu berlawan dengan syarak. Atau kita boleh berdamai, tapi dengan cakap kamu tidak boleh mengajak kami kepada Islam. Kamu tak didengarkan Quran kepada kami. Tak boleh. Jadi hatta yasma' kalam Allah. Kami terima perdamaian, kami memberi ruang kepada kamu sebab kamu tidak tahu. Bi'annahum qawmun la ya'lamun, mereka tidak tahu. Kami nak bagi tahu kepada kamu, bukan nak paksa kamu Islam. Apa saja syarat yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tak boleh terima. Syarat yang boleh diterima maka terima. Maka 4 itu syarat. Syarat memohon perlindungan, isti'anah. Tadi genjatan senjata. Ada syarat yang 4. Yang penting sekali di antara syarat dia menguntungkan pihak Islam. Sama juga macam kita buat tahaluf siasi. Tahaluf siasi mesti jelas Islam untung. Umat Islam berfaedah. Kalau tahaluf membawakan umat Islam rugi, jadi dihalang melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka batal tahaluf. Kita nak buat hudud, dia tak setuju, batal tahaluf, hukumnya batal. So kita ada garis panduan. Tengok, kata di sini pun, dalam hudnah pun tak nama tahaluf, dia panggil hudnah, pun ada syaratnya. Syarat yang keempat tadi itu kafir tidak meletakkan syarat yang tidak menguntungkan Islam ataupun